Hai, Assalamualaikum. Kita orang baru balik. So, saja buat live, tak nyanyi pun. Apa nak buat? Sebelum kita tidur, kita nak buat apa? Okay. Kita nak cuci muka. Ya. Cuci muka pakai sabun. Okay, tak nyanyi tau, saja je buat. So, tak payah tengok tak apa. Sebab membosankan. Just sekadar hiburan je. Bising lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita pakai sabun apa? Two Beauties. Kita dah kita dah cuci muka. Nak mandi sekali apalah hai. So kita nak pergi dekat. Sempet dengan aku dia. Hai semua. So kita pakai yang kan promote tu. Dia punya serum. Yang kena habis. Ha? Yang aku buat. Apa tu? Sekejap. Oh, bodoh satu ni. Terpancut kau. Astaghfirullahalazim. Kau make up. Ni serum dia. Kawan aku tu kenapa? Kenapa? Lepas tu kita pakai night cream. Ni hot. Dia warna biru. Kau biar aku suka masak sekarang kan? Tak boleh. Apa dia harga dia? Harga dia korang boleh tengok kat Instagram kai. So boleh lah. Muka. Kau tak boleh jawab lah. Ni kau pandang tu. Bang, pergi keluar pula. Mana berkumpai? Mana? Mana? Mana lah? Ada. Aku dah bunga macam babi pula ni. Itulah aku pilih. Mana kau nak pergi? Apa dah kamu? Okay dah settle.
Tapi kau datang balik kan? Pina. Nak Pina. Apa yang datang balik je? Okay, so kita dah pakai. Dia jadi macam fresh, sejuk semua dah. Bobok, okay. Belum mau bobok lagi. So, kita dah pakai 2 ni. Sebenarnya dah ada 3. Satu lagi krim, sebenarnya ada 4. Dia ada krim malam, krim siang. Siang kat bilik. Lepas tu ada sabun. And then serum ni. So, korang boleh capai. Dah habis. Tu je kat belakang tu Lang Aiman. Okay. Apple Shori kan tak pernah nak balas apa kita berbual. Oh, tak pula. Okay. Sekarang kita berbual. So tak janji. Sekejap. Kita berbual. Dia tak ada nyanyi. Kita berbual sini. Jangan tunjuk muka sweet sangat. Adilah. Apalah. So Mana nak save? Aku rasa nak save lagi dulu. sekejap Salah. Kenapa ni? Yang ni je. Pak aku kan ada. Basic lah. Kau yang kata aku. Tak putih kau. Kau ni dua sini kan. Aku tarik. Bam. Gerik dia. Sikit hati. Dah lebih sikit hati. Macam murah. Kenapa naik kat belakang? Baik kau. Nyanyilah. Tak boleh nyanyilah malam-malam. Nanti orang bising. Okay. So hari ni kita melukis. Alah si pengacar. So hari ni kita nak lukis. Papa lagi apa? Papa lagi apa, Papa? Okay apa? Sekejap Hai Kai, Ruhil Hasul. Hai Kai, bila nak turun Singapura lagi? 13 ni Kai turun. Ada program apa yang Kai bah bila nak buat single terbaru. Ada program apa? Tak, aku lupa dah dia punya program event apa kan. Wish good night Muhammad Azizah Nasrullah. FB kau ke? Soalan tu Salam kat Allah. Kira salam sama itu di samping. Weh, dia kisah lagi ah. Tak payah layan dah kalau lukis. Sebenarnya kan nak lukis ni jangan terkejut lah sebab comel sangat. Ni kan lukis ni. Layan aja macam. bila nak makan dah? Kai tengah melukis, so tak boleh ganggu tu dia. Over gila. Kai pergi dah. Kai tengah lukis ni, so benda ni comel. Okay. Ada kain dia. Bila datang Singapura lagi. Kai datang Singapura 13 hari bulan. 13 hari bulan ni. Lagi berapa hari lagi? Hai Bella. Event apa? Tak tahu lagi. Comel tak? Ya, hantu. Kerja social media selama 13 ni. Ya tu. Bila kata layan apa salah aku, apa salah ibuku. Hidupmu di renung bilu. Hai, Natalie. Lagi Natalie. berterima kasih. Dulu aku jumpa kau kat waterfront. Lupa lah tu. Mbak Izan. Ingat. Ni jahat lah. Tak, rasanya ingat kot. Masa yang ni nampak ni. Memang dia macam vampire. Gigi memang buat tu macam Dracula. Dracula. Hai Nina Syam.
Bacalah apa aku Syamsiah. komen. Dia Waznah. Bacalah apa aku komen. Astaga, kocak. I like your friend Tit. Hai Kai. Lukis Upin ke Kai. Girlfriend Nobita Upin dia juling tak? Kan? Kai bila nak semua dengan kita lagi? Kai siapa tu? Ha ni. Upin ada gigi tak? Ada kan? Tak tahu lah Upin tak pandai lukis. Tak nak. Ada. Ha? Kan ada episod dia cabut gigi. Ya kan? Itu. Dah aku tak tahu Upin tak mahu. Tak hati lukis. Sekejap. Fikir benda lain. Hai Sherina, Dekna. Hai. Morning juga. Morning. Okay, buka open call. Open call. Hai Farida Hanum, selamat malam. Hai Isha Ilsha, lukis Pokemon. Aku nak bisa Pokemon dong. Nyanyi lagu slow-slow dah lah, tak payahlah ambil lagu Zenazin. Kuai lah, Kai suami kita jealous kalau kita tengok video Kai. Kisaran kat suami awak, Kak. Dia, Waznah. Oh, so bukan jumpa public lah 13 hari tu Okay lah, thanks. No, tak tahulah macam mana sebab Kai ni ikut dia orang je. Kai tak tahu. Kai tak tahu jadual dia. Mam. Apa dia Iman? Kau ni tiba-tiba je. Kat mana? Kat rumah. Home sweet home. Kai kat frame gambar ada hantu. Morning Ayah Ahmad. Kau dah kenapa jantan? Kai comelnya Luki macam baby. Macam baby. Comel pun dah. Cuma apa? Shadow sikit. Buat eyeshadow untuk dia. Tak nak lah. Saya tunggu Kak Kai di Indonesia. Kai masih study? No. Aiman tu dah kenapa? No. Onji tak cute guy? Yes. Hi. Tak cute. Astaghfirullahalazim. Night Kai. Hi. Hello from the other side. Yeah. Hello pun dia. Comel cat tu kan? Kan comel kan? Ha. Macam baby. Kakai, comelnya, giginya. Kan. Kawan-kawan kan memang handsome Yes. Orang semua handsome. Kai je tak handsome. Siapa yang abang Siapa nama tu nak baca kuat nama dia apa? Mana tu nak cari balik? Nurul Natasha, makasih terjumpa no. Belanja fries McD. Nanti kita belanja chicken McDeluxe. Jadi portrait please. Terangi malamku dengan syair indahmu, menungkasi dalam sepi. Aduh, Ngah mana? Tidur ke? Dia tidur. Tidur. Siang malam tu. Alhamdulillah. Kak Kai pernah ke Padang tak? Aku tak pernah ke Padang dong. Padang bola aja. Kai on the way Padang Jumaat depan. Puan tengok kau. Padang Masya. Comelnya Cumi macam kartun. macam baby. Cantik tu. Ambil sendiri dulu. Ni Mata orang. dinosaurnya. Kenapa comel tak dinosaur cik? Mata. Mata dia. Oh, lupa buat mata. Sekejap. Ni mata dekat sini lah. Dinosaur mana ada mata depan tu. Nampak mata dekat sini. This is my dinosaur.
Muhammad Hafiz. Jubo apa Muhammad Hafiz? Jumpa siapa? Lawak kau lawak ni. Kai pernah ke Semarang tak? Tak pernah. Hai Kai Aiman. Kai tahun 94 kan? Yes, Kai 94. Datanglah Batu Pahat. Ish, nak kena spam ni. Tak nampak kita punya komen. InsyaAllah kalau ada rezeki kat sana, kita orang pergi. Sebab belum dapat jemputan lagi. Tirek tak ada mata. Berubah mata. Sorry ya. Okay, Kai hari tu datang Melaka best tak? Best sangat-sangat. Sebab Melaka tu ada rumah kakak Kai. Awak lah hampa ni comel sangat. Ha, boys. Boys ke? Ken. Pandainya kau berdua tu kau mata kat sini ha. Nyanyilah Kai weh. Okay, kita nyanyi sambil melukis. Seringkali aku menduga kau harus kasihan. Biarkan ku terus kehilangan. Aku di sini bagai hayalan yang terpinggir. Setiap hari